Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to our future my channel. Mantap. So guys, seperti di dalam tajuk, itulah cerita dia. Dan hari ni aku bersama family aku nak naik motor ni, nak pergi ke Gombak lah, untuk ambil kereta yang baru. Taklah baru, dia second hand lah, tapi consider baru lah dalam keluarga aku kan. Tapi masalah sekarang, kereta yang aku nak ambil tu dekat Gombak tau. Dan aku tengah fikir macam mana ni. Takkan nak naik motor kan, sebab kereta aku yang City tu dah jual lah. Dah 3 minggu lah kita orang tak ada kereta. Jadi inilah masanya. Dalam 3 minggu tu juga aku cari lah kereta. Setiap minggu aku cari. Dan alhamdulillah jumpalah satu, boleh lah. So apa-apa pun aku nak pergi makan dulu. Lepas tu mungkin kita orang naik LRT lah. Kereta ni tak mahal pun, murah je. Murah daripada kereta Honda City aku tu. Tapi aku suka sebab kereta tu besar lah. Dan dia ada button-button yang aku minat lah. So nantikan guys. Jom. Bye motor. Jumpa petang nanti. Dah masuk-masuk. Weh, lama tak naik LRT ni. Masa dah 3 tahun ni. Okay, dah nak sampai. Dah sampai. Okay guys, aku dah ambil Grab dah untuk pick up my car. So inilah keretanya. Daripada Kuala Selangor. Dia duduk Kuala Selangor. Oh, jauh ke? Sampai Kuala Selangor. Kita pergi lagi. Alhamdulillah guys, dah sampai. Lain macam kan dia punya kedai. Kedai dia dekat bawah parking lot. Wah, inilah keretanya guys. Banyak cantik ah. Assalamualaikum, terima kasih. Okay guys, sekarang kita orang dekat KLCC. Dah lalang kat Gombak kan. Ni kereta aku. Cantik guys. Awak kan. Hui, tak sangka aku dapat memiliki. So untuk sekarang ni kita nak pergi makan dulu. Nak jumpa akak aku. Okay guys, sekarang aku kat luar KLCC. Hari ni solat Jumaat. Hari ni Jumaat lah kan. Dan aku follow depan ni je. Cantik oh KLCC. Lama tak datang guys. Sebab aku tak minat sangat nak jalan-jalan KL ni. Walaupun aku lahir di Selangor, dekat dengan KL, tapi aku tak minat lagi. Lalu sini banyak-banyak foreigner lah, dan suka datang sini kan. Okay guys, aku dah settle dah. So nak masuk balik Aisetan ni lah, KLCC ni. Sekarang aku nak pergi Paratai. Yang payah ni kalau KLCC ni. Ada ikan siakam 4 rasa, tom yum campur daging, telur bistik campur telur. Weh, macam-macam. Sampai guys, sesat. Okay guys, Pergi masjid? masjid okey. Baik ikut orang kan. Makan dulu. Jumpa kejap lagi. Selesai kan? Siap bungkus lagi. Tak habis tu. Memang banyak sangat. Kita makan 4 orang je. 3 dewasa, 1 kanak-kanak. Dan ni sekarang nak pergi Toys R Us. Nak cari budak ni punya robot yang murah je tau, Rafi. Ayah baru habis duit kat kereta ni. Aku macam berkenan yang ni geng, RM49 je. Bugatti Divo. Harga asal 69, 70 lah. Berapa harga? RM86 guys. Burn 86. So guys, inilah keretanya. Honda CR-V 1.5 Turbo TCP tahun 2017. Cantik kan? Untuk bahagian luar ni, ikutkan dia ada cala-cala sikit dekat belakang ni. Kat sini, dekat handle ni kan. Lepas tu dekat belakang-belakang ni, anak ada kot main basikal ke apa. Jadi aku minta dia cat balik lah, 1 layer. Aku tak minta cat belakang, aku minta cat satu kereta. Jadi aku kena tambah dalam 1,500, 1,500 lah. Dan korang tengok, ni pun semua dah cantik lah. Dan minta dia cat balik. Sini pun ikutkan dia cala-cala juga ni. Tapi aku minta dia buat balik. Kan memang cantik lah, macam kita baru tu. Tayar dia ni memang size 18 inci. Dan masa aku dapat ni memang tayar Michelin. Cuma tahun dia tahun 2023. Dan ni aku baru tukar agak tayar dia ni. Aku tukar tahun 2025 lah.
Aku ambil yang second hand. Cuma bunga dia banyak lagi 70. Yang tahun 2023 tu bunga dia dah habis lah. Aku memang kena tukar lah. Yang depan memang yang ni aku tak tukar lagi sebab dia bunga pun banyak. Dia tahun 2024. Yang aku suka pasal CR-V ni, untuk tahun 2017 je dah ada ni kamera tepi ni. Kamera tepi, blind spot, dan dia ada power boot lah. Korang tengok, aku baru je ambil kereta ni, dah penuh dah barang. Sebab tu aku tukar daripada sedan kepada SUV. Memang barang aku banyak gila. Tak tahu kenapa. Aku rasa sebab wife aku, anak aku semua nak letak barang kat bonnet. Jadi itulah kejadian dia. Dan kalau belakang dia bagi dashcam, tapi dashcam ni macam bukan dashcam yang popular lah. Mungkin dashcam yang murah punya. Nanti aku nak cabut, aku nak pakai yang 70 mic atau DD5 lah. Tengok macam mana. Untuk CR-V ni dia bukan yang facelift. Dia yang memang first model untuk CR-V G5. Dia ada G5 biasa dengan G5 facelift. Dan yang baru ni G6 lah panggil, CR-V G6. Untuk dalam ada memang aku suka sebab dia punya design pun cantik. Meter dia tak adalah meter macam Honda City aku tu, dia bulat-bulat kan. Yang ni dia terus macam ni je. Hei, macam Type R tu. Lepas tu dia punya steering pun steering FC, Honda Civic FC. Dan button-button ni aku tak praktis lagi lah untuk ni, tapi banyak lah button boleh pakai. Dan aku suka gila semua button-button ni. Boleh lah aku tahu-tahu sikit kan, aku godek-godek nanti. Dan untuk tahun 2017 pun dia dah ada auto lampu. Dia ada auto apa ni, wiper. Dan antara yang aku suka lagi adalah di bahagian tengah dia. Sebabnya tengah dia, yang ni radio biasalah. Yang ni semua, yang ni boleh dua zone. Macam ni kan. Ni 27, aku nak belah aku je 27. So belah wife aku nak 24 ke. Ni aku boleh asing 27, 24. Boleh asing climax. So yang paling aku suka kat tengah ni adalah parking brake. Yang ni lah paling aku suka. Aku tak suka yang tarik tu. Aku suka yang macam ni, button dan ada brake hole. Yang ni aku shock sebab bila aku kat D, dekat traffic light, aku just tekan ni je. So aku tak payah tekan brake lah. Bila nak jalan, aku tekan brake hole balik, terus boleh gerak dah. Aku punya average 10.8 km per liter lah. Aku rasa susah nak dapat yang macam Honda City sampai 24 liter per liter tu, susah lah. Sebab dia SUV kan, 1.5 turbo pula. Banyak gila space sini. Ni sampai aku letak macam-macam lah ni. Macam-macam barang dah aku letak. Padahal baru ambil kereta ni. Untuk bahagian belakang pun memang luas. Kalau ni aku kaki aku kan macam ni, aku boleh lonjor habis. Ni memang aku driver seat aku. Boleh lonjor habis. Untuk speaker pula dia ada 8. Dia memang sedap lah. Pada aku memang sedap. Cuma nya tak adalah sesedap Honda City. Honda City punya dia memang terbaik bass dia. Cuma Honda City kau kena buat sampai 20 barulah dia bunyi tu sedap dan kuat lah. Kalau yang ni 7, 6 dia dah kuat, tapi dia bass dia sikit je. Jadi apa pendapat aku tentang Honda CR-V ni? Pada aku dia sangat berbaloi, dia sangat praktikal lah untuk aku yang dah berkeluarga ni. Dan insyaAllah akan ada seorang lagi cahaya mata. Pada aku memang aku sangat suka lah. Dan Alhamdulillah aku dapat jual juga Honda City aku, walaupun dia ambil masa dalam sebulan. Semua aku uruskan sendiri. Aku post, aku buat post pakom, aku buat tukar nama, aku buat urusan bank, semua aku buat sendiri. Dan kereta ni pun Alhamdulillah aku beli cash lah, sebab dia dah murah kan, 59,000 aku beli. Untuk pemilihan CR-V ni pula sebenarnya panjang cerita dia. Aku lebih kurang 3 minggu aku tak ada kereta. Memang aku setiap minggu cuti je aku cari kereta. Aku rasa dah adalah dalam 5-6 kereta aku pergi tempat survey untuk CR-V ni. Dan inilah pilihan aku. Nanti aku ceritalah macam mana aku jumpa kereta ni, macam mana aku tengok condition dia, macam mana aku nak tahu dia ni accident ke, pernah banjir ke, macam mana aku deal dengan masalah-masalah kereta ni. Kereta ni pun takkanlah semua perfect kan, mesti ada masalah juga. Sebab apa aku tak ambil CR-V baru yang lagi cantik, lagi mewah tu kan? Sebab dia mahal lagi. Aku tak mampu, aku dah kikir lah. Aku punya bajet memang tak kena. Dalam 1718 tu pada aku sakit juga tu kan, bulan-bulan. Dan kenapa aku tak ambil yang facelift? Sebab mahal juga kan. Dia dalam 80-90 ribu tu pada aku agak tinggi juga sebenarnya, walaupun dia facelift tahun 2020. Dan aku ambil yang tahun 2017 ni, aku ambil yang paling high spec lah, TCP
Harga pun murah, RM59,000, termasuk rotan insurans dalam RM63,000, dan aku minta dia cat dalam RM64,500 total. Jadi guys, ni baru episod 1. Nanti akan ada banyak lagi video aku akan buat pasal CR-V ni. Aku nak upgrade itu, upgrade ini, nak tukar itu, tukar ini. Nantikan dalam next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih.